bermula daripada sebuah rumah yang dipenuhi kasih sayang, didikan serta nilai-nilai murni. Di sinilah lahirnya generasi yang beriman, berilmu, berakhlak dan mampu memimpin masa hadapan. Bertepatan dengan aspirasi Malaysia Madani, marilah kita bersama-sama mengikuti slide pertama yang bertajuk Keluarga Madani, membina peradaban bermula dari rumah, yang bakal mengupas bagaimana institusi keluarga menjadi asas kepada pembinaan sebuah masyarakat dan negara yang sejahtera. Oleh itu, izinkan saya memperkenalkan seorang tokoh yang cukup berwibawa dalam bidang pendidikan, kepimpinan serta pembangunan insan. Dr. Amir bin Muhammad Nasai merupakan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pengurusan Sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda serta memiliki ijazah Dr. Falsafah PhD dalam Pengurusan Pembangunan Islam. Sepanjang lebih 18 tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan, beliau pernah berkhidmat sebagai guru, pensyarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim serta Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral sebelum menerajui pengurusan sekolah di peringkat daerah. Keilmuan beliau turut diiktiraf melalui penglibatan sebagai panel permunian kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, penyelidik aktif, penulis buku serta penerbit pelbagai artikel ilmiah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dengan pengalaman kepimpinan, kepakaran akademik serta komitmen yang tinggi dalam memperkasa pendidikan dan pembangunan ummah, marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada perkongsian yang bakal disampaikan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Amir bin Muhammad Nasai. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis kita pada pagi ini yang berusaha, Dr. Muhammad Fadil, pengarah LPG kampus Tuanku Bainun, selaku perasmi kita pada pagi ini, yang berusaha Ustaz Abdul Aziz, pengurusi wadah Pulau Pinang, yang berusaha pimpinan Salwa Negeri Pulau Pinang, rakan-rakan pimpinan, para jemputan, para peserta seminar, juga peserta-peserta yang hadir istimewanya daripada pertubuhan masalah pendengaran kot. Terima kasih atas kesudian untuk hadir, juga kepada anak-anak daripada IPG yang mungkin saya kira menjadi sebahagian daripada peserta kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita dapat bersama pada pagi ini dalam satu acara yang sebenarnya kalau dapat kita berikan tumpuan dengan baik, dia mampu untuk membuka minda kita, membina kesedaran untuk kita melihat bahawa usaha-usaha dakwah yang Allah Subhanahu wa taala telah perturunkan kepada kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah kamu itu menjadi sebahagian daripada orang yang yad'una ilal khair, mengajak kepada perkara yang baik, ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada perkara-perkara yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada berlakunya kemungkaran. Perkara ini terutama ni mantan bakal-bakal guru ni, bakal-bakal guru kan. Guru adalah ejen yang
akan membawa perubahan kepada cara fikir yang ada dalam kalangan masyarakat kita. Baru ini saya membaca suatu catatan hasil daripada temu Anwar, PMX, Perdana Menteri kita hadir ke sesi temu Anwar di IPT Kampus Teknik di Bandar Ainstek, Negeri Sembilan. Antara yang dikongsikan oleh saudara kita yang mencatat itu, dia kata kalau guru sendiri pun pengajaran di dalam kelas itu lebih kepada membawa suara-suara yang menjulang kebencian, lebih kepada suara-suara yang menjulang persepsi dan juga sentimen-sentimen yang tidak berasaskan fakta dan hujah. Jadi bagaimana kita nak boleh harapkan anak-anak kita yang ada dalam kelas itu boleh bangkit, boleh menjadi seorang warga negara yang akhirnya meletakkan penghormatan nomor satunya adalah untuk membina negara. Akhirnya negara kita ini dibangunkan secara terpisah-pisah. Sebagian orang berusaha bersungguh-sungguh untuk membangunkan negara, sebahagian yang lain ni seolah-olah tak apa, kita peluk tubuh, kita tengok ada ruang untuk kita berikan kesan yang negatif kepada usaha ini, kita cuba buat. Seolah-olah demikian. 34 juta rakyat yang ada dalam negara kita, ada 1.6 atau 1.8 penjawat awam. Itu tidak semua bersama dengan agenda untuk membangunkan negara. Bila bercakap soal kenegaraan, membangunkan negara ini melihat dari aspek apa? Pertama sekali adalah untuk memastikan setiap keluarga dan setiap rumah itu cukup makannya, ahli keluarganya terdidik, peluang untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran itu diberikan secara sama rata, ekonomi dan pendapatan keluarga itu boleh ditingkatkan, laungan agar kemiskinan itu dinoktahkan itu tidak disambut, bahkan ada usaha-usaha yang memperlekehkan dan mempersendakan. Kita tak bersama dalam usaha nak mengangkat negara ini, Malaysia ini, kebersamaan untuk melihat dasar-dasar kerajaan yang baik. Kalau ada yang tidak baik, kita ada ruang untuk kita memberikan pandangan, silakan. Tetapi kalau kita hanya bersikap terpilih, bersikap kita memilih ataupun meminggirkan diri daripada kita menyokong dasar-dasar seperti ini, akhirnya kita akan terperangkap. Kita akan terperangkap dan kesannya akan balik kepada siapa? Kesannya akan balik kepada kita. Kesannya, kalau tidak ada kestabilan ekonomi, kalau tidak ada kestabilan politik, kita tidak akan ada kestabilan sosial. Kita tidak mampu untuk menurunkan angka pengangguran. Kita tidak mampu untuk merapatkan jurang di antara miskin dan kaya. Kita tidak mampu untuk membantu untuk meningkatkan kekuatan dan juga kemahiran sosial yang ada dalam kalangan masyarakat kita. Takkan mampu buat apabila kita tidak menjadi sebahagian daripada orang yang menyumbang kepada kestabilan yang sangat diperlukan oleh negara. Saya bercakap dengan anak saya lepasan SPM tahun lepas. Alhamdulillah rezeki dia. Hari ini sekali lagi Ustaz Aziz habis ni terus nak bergerak ke sana, nak bawa dia untuk daftar esok. Dia dapat beasiswa daripada PNB, Permodalan Nasional Berhad, akan buat A-level dulu 2 tahun, kemudian insya-Allah ada rezeki dia akan terbang ke UK insya-Allah. Saya sebut kat dia, saya kata Angah, anak saya tu yang kedua, saya kata Angah untung kerana akan mendapat peluang belajar di sebuah negara yang punya kemajuan, punya kemodenan. Sampai-sampai di sana nanti turun-turun di airport Heathrow tu, kamu dah boleh tengok dah segala benda yang mungkin tidak ada sebahagiannya di Malaysia, tapi kamu akan tengok di sana. Kata dulu baba ni, saya kata kat dia, baba ni habis di derang dulu ni,
Ustaz Nemat hantar pergi Sudan, saya kata. Saya pergi Sudan. Sampai Sudan ni, tuan-tuan, saya duduk dengan kawan saya seorang daripada Kelantan. Kami satu kelas. Bila diambil oleh rakan-rakan Persatuan Pelajar di Sudan itu, kami duduk dalam van di belakang sekali. Saya tak tangan atas bau dia, dia pun tak tangan atas bau saya. Saya kata kat dia, Adam nama dia, Adam, kita ni tak silap pilih tempat kau tu. Dengan segala kekurangan yang kita lihat, seolah-olah keluar daripada negara kita, naik kapal terbang di KLIA itu dengan segala kecanggihan yang ada di KLIA, nak bergerak daripada terminal domestik ini untuk bergerak ke terminal antarabangsa tu dengan naik aerotrainnya, semuanya aircon, sampai di airport Sudan itu, Khartoum itu, Masya Allah, tabarakallah. Jadi program-program seperti ini sebenarnya, anak-anak IPG, kamu akan jadi guru, kamu akan bersama dengan pelajar. Baru ni dalam satu sesi ekosistem, bulan April baru ni, bulan Mei baru ni, yang batch senior kamu yang baru tamat dan mereka baru konvo pada minggu yang lepas, saya berkesempatan dengan abang-abang kamu, kakak-kakak kamu di IPG kampus bahasa antarabangsa di Lembah Pantai. Saya tolong kira gaji, permulaan gaji. Mula kerja akan dapat gaji pada bulan pertama, bulan kedua tu tak kurang dari 2,500, termasuk dengan allowance. 2,500 masuk kerja saja, 2,500 gaji. Baik, kalau kita ambil purata, saya tanya, ni umur berapa? 23 tahun. Kamu akan kerja sehingga umur 60. Setakat ini kerajaan menetapkan umur persaraan takkan lebih daripada 60 tahun setakat ini, ya. Tapi tak tahulah kot apa nama kerajaan tengok geng pencen hak umur 65 pun duk right sana right sini, naik umur 65 kot Dr. Fadil. Umur 65 pun duk kuat lagi, bagi kerja lagi, ya, kan, boleh menyumbang lagi untuk pembangunan negara. Saya tolong kirakan gaji itu, kalau average-nya seorang dapat 5,000 kali 12 kali 37, seorang-seorang akan diperuntukkan oleh kerajaan daripada mula kerja hingga bersara tak kurang daripada 2.5 juta ringgit. 2.5 juta. 2.5 juta itu kerajaan dah kena allocate dah daripada sekarang. Kamu lantik hari ini, kerajaan kena ada jangkaan dah untuk 37 tahun akan datang. 2.5 juta ni kena ada ni sebab nak bayar gaji mereka. Jadi kita perlu melihat bahawa apa-apa juga usaha untuk memastikan negara Malaysia ini khususnya sentiasa kekal dalam keadaan yang stabil, itu adalah suatu usaha yang kita kena sambut, kerana itu sebahagian daripada apa yang telah dituntut kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjadikan kita umat yang yad'una ilal khair, mengajak kepada perkara-perkara yang baik. Dan dalam ayat yang lain Allah juga sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk kita membuat kebaikan. Dan itu tidak menghalang kita pun untuk kita memberikan apa juga kritikan, apa juga pandangan yang mungkin berbeza, sila. Tapi kekalkan adabnya, kekalkan nilainya, kekalkan akhlaknya. Karena cara untuk kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa, bagaimana cara untuk kita berbicara dengan orang yang sebaya, dengan guru kita, dengan orang di bawah kita, itu ada metodenya yang tersendiri. Kita tidak boleh menggunakan sebarangan amarah kita untuk kita bercakap tanpa kita mengambil kira perkara-perkara yang telah pun digariskan oleh agama ini, dan apa juga yang ditunjuk kepada kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, keluarga Madani membina peradaban bermula dari rumah. Sebelum terlupa, saya ucapkan terima kasih bagi ruang kepada saya nak cerita pasal keluarga ni. Saya duduk perhati tengok isteri saya turun ke tak. Dia tak turun, dia dalam kereta mujuk. Dia cerita pasal keluarga ni. Bila suami yang bercakap, yang paling tahu tentang suami ini adalah isteri, ya. Jadi bila dia tak ada tu, saya boleh gebang lebih sikit.
Baik. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, sebenarnya dalam Islam ini kita melihat bahawa Allah tidak memberi ruang kepada kita untuk kita membina tamadun ini bermula dengan pembangunan kota-kota besar. Kalau kita merujuk kepada bulan depan, kita akan sambut Maulidul Rasul bulan depan. Kalau kamu buka kitab fiqh, kitab sirah, terutamanya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan almarhum Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Kamu buka kitab itu, di awal penceritaan permulaan kitab itu, Syekh Al-Buti mendatangkan kepada kita satu naratif, mengajak kita untuk kita fikir kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih tanah semenanjung Arab itu untuk Allah lahirkan Nabi yang membawa risalah terakhir. Kenapa tidak di Empire Rome? Kenapa tidak di Parsi? Kenapa tidak di Yunan? Kenapa tidak di China? Kenapa tidak di empire-empire yang lain? Tetapi di tanah semenanjung Arab yang kering kontang, yang gersang, yang kabilah-kabilahnya itu kadang-kadang sering bertelagah sesama sendiri. Tidak ada pembangunan apa. Di Mekah ini, di tanah Arab ini hanya ada bangunan kota yang namanya Kaabah dan juga bangunan-bangunan rumah sekitar-sekitar itu sahaja. Tidak ada pembangunan lain. Tetapi hikmahnya besar. Hikmahnya besar karena Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kepada kita bahawa tamadun Islam ini yang bermula dengan kalimah Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Iqra itu tidak menuntut kepada kita untuk kita membangunkan kota-kota besar. Sebelum kita berusaha bersama-sama untuk membangunkan tamadun kemanusiaan itu terlebih dahulu. Ada satu catatan baru ini tentang pengembaraan seorang warga negara kita. Dia menjelajah ke Andalusia. Dia berada di Masjid Al-Azim, The Grand Mosque. Di mana? Di Andalusia, di Spanyol. Tak silap saya di Madrid masjid itu. Dia menangis, dia cerita. Dia menangis. Dia berada dalam masjid itu, Masjid Al-Azim ini. Masjid ini ada 1000 tiang. Masjid ini ada 1000 tiang dan saya pun tak pernah sampai, tapi ini cerita-cerita orang yang pernah sampai. Kita duduklah di sudut mana pun, mimbar itu tidak akan terlindung daripada pandangan kita. Duduklah sudut mana pun, dia ada 1000 tiang, tak akan terlindung. Dan kemampuan para intelektual Islam pada ketika itu, ketika Islam memerintah bumi Eropah, bumi Spanyol, bumi Andalusia itu luar biasa. Luar biasa. Pemikiran yang ditunjukkan melalui bidang architecture-nya, engineering-nya, dan juga bidang perubatan dan juga termasuk astronomi. Perpustakaan-perpustakaannya itu hidup. Manuskrip-manuskripnya itu segar. Penemuan-penemuan baru itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan bagi mereka-mereka yang ada di Eropah pada ketika itu. Di zaman kegelapan Eropah, di zaman Eropah pada ketika itu masih lagi bergelut dengan identiti mereka masing-masing, tetapi Islam telah menunjukkan suatu perkembangan yang sangat luar biasa di Andalusia. Karena dia bermula dengan apa? Bermula dengan pembangunan insaniyah, membangunkan jiwa setiap warga yang ada di bumi Andalusia pada ketika itu. Saya semasa di IPG pun, betul Fadil, masa tu saya dan buat pelan pembangunan insaniyah siswa pendidik. Tapi lah saya tak tahu IPG kisah buat apa dah dengan pelan saya tu. Saya kata dekat pengarah masa tu, Dr. Ridwan, saya kata tuan minta saya buat ni macam saya buat PhD kedua. Saya terpaksa baca, saya terpaksa bagi ruang
membangunkan pelan pembangunan insaniah itu. Ada lagi blueprintnya, dah dicetak. Saya tak pasti adakah dia terus diguna atau bagaimana. Tetapi usaha yang kita buatkan untuk membangunkan kemanusiaan itu, dan dalam konteks bicara kita pada hari ini adalah kita melihat bagaimana rumah itu mampu untuk berperanan memastikan anak-anak yang lahir dalam sesebuah rumah itu berjaya muncul sebagai seorang warga negara yang patuh kepada Allah, taat kepada pimpinan, dan juga hormat menghormati sesama manusia. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, rumah ini adalah universiti pertama kita, Al-Jami'ah Al-Ula, sebagai universiti pertama dalam hidup kita, dan dia juga adalah madrasah. Dan ibu kita itu al-ummu madrasatun, ibu itu adalah madrasah kepada kita. Ibu itulah sekolah kita yang mengajar kita itu dan ini. Mak kita, Allah sebut apa kepada kita? Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan dialah yang telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa. Allah kata kat kita tak tahu apa. Tak tahu apa ni taklah bermaksud bodoh, tapi kita tak tahu apa-apa. Apa yang kita reti pada masa tu? Nangis je. Nangis dan terus menangis. Jika rumah kita rosak ni bukan rosak bumbung. Bagi tadi pun sebelum keluar, ada seorang makcik tu yang tak mau orang zakat, nak minta sokongan untuk baiki rumah. Tak apa, kita cop Ustaz. Cop Ustaz. Rumah rosak ni bukan rumah rosak bumbung dia, bukan rumah rosak dinding dia. Rosaknya rumah ni ialah apabila rumah itu tidak lagi dibalut dengan cahaya hidayah. Rumah itu tidak lagi disuburkan dengan cahaya Al-Quran. Rumah itu tidak lagi disuburkan dengan adab dan akhlaknya. Akhirnya negara kita akan rosak, bermula dengan rosaknya masyarakat, dan kita akan rapuh. Tapi kalau rumah itu dibina dengan wahyu, insya-Allah kita akan mampu untuk melahirkan sebuah tamadun, dan dia bukan satu perkara yang mudah. Dia bukan satu hal yang mudah. Kalau kita tengok dalam catatan, tamadun Islam tidak bermula dengan istana. Di Madinah tak ada istana pun. Nabi tidak mendiami istana di Madinah. Bukan juga di medan perang. Sebab peperangan dalam Islam ini bukan matlamat Nabi. Perang yang berlaku sama ada bermula dengan Badar dalam catatan sejarahnya, Badar, Uhud, Khandaq dan sebagainya, semuanya itu adalah sebahagian daripada usaha mempertahankan diri. Nabi mempertahankan diri. Ada buku-buku yang dikeluarkan oleh para orientalis yang cuba untuk memberi gambaran kepada kita bahawa Islam itu tertegak dengan hujung pedang. Islam itu tertegak dengan hujung pedang. Itu adalah satu dakwaan yang sangat tidak berasas dan terbatal. Tidak ada sandaran yang kuat. Jadi Islam tidak dibangunkan tamadunnya itu melalui perang, tapi dan tidak juga bermula dengan Masjid Nabawi itu sendiri. Tapi dia bermula daripada rumah baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada rumah. Sebab itu Allah takdirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada kelebihan untuk beristeri. Bukan takat lebih dari satu, tapi lebih daripada 4. Bukan takat lebih daripada 4, lebih daripada 10 isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka sepenuhnya adalah 11. Isteri Nabi ini 11. Tapi satu-satu masa ada 9 saja. Satu-satu masa. Nak jadi macam Nabi, nak menguruskan rumah tangga yang ada sampai 9 pada satu-satu masa ni, kita tak tahulah kemampuan itu bagaimana. Kita menguruskan yang satu pun, kalau yang lelaki ini pun banyak perkara yang mungkin kita terabai. Apatah lagi kalau ada keinginan untuk membuka 1, 2 dan 3 lagi, mungkin akan bertambah kesukaran. Dan juga mungkin kerana kita tidak punya kesediaan ke arah itu. Tapi kita lihat apa hikmahnya. Hikmahnya setiap daripada rumah tangga Nabi ini punya peranan mereka masing-masing. Isteri-isteri Nabi bermula daripada Khadijah,
Siapa Khadijah? Diriwayatkan Khadijah ini lebih berusia dari Nabi SAW. Dan dari Khadijah ini ada berapa orang anak? Ada 6 orang anak. Nabi bersama dengan Sayyidah Khadijah. Dan Khadijah ini, kalau kita sorot bagaimana Nabi kita SAW ketika Nabi menerima wahyu yang pertama, di Gua Hira, Nabi turun bergegas balik ke rumah dalam keadaan Nabi terketar-ketar, dan Nabi minta untuk ahli keluarga Nabi untuk zammiluni, selimutkan aku. Sebagai seorang isteri, Khadijah memainkan peranan yang cukup penting pada ketika itu. Cukup penting. Khadijah tidak melenting, Khadijah tidak mengambil kesempatan untuk memperkatakan sesuatu yang mungkin boleh menggoreskan hati. Sebaliknya, Khadijah mengatakan bahawa orang yang sebaik kamu tidak mungkin akan diganggu. Khadijah mendamaikan, Khadijah menenangkan, Khadijah memujuk Nabi SAW untuk yakin bahawa makhluk yang datang bertemu dengan Nabi ketika Nabi berada di Gua Hira itu adalah makhluk utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan amanah dan risalah yang akan dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan risalah itu sampai kepada kita sampai hari ini. Peranan Khadijah, dan bagaimana pula peranan isteri-isteri yang lain. Peranan antaranya Aisyah radhiyallahu anha yang sering digunakan sebagai hujah bahawa Nabi ini adalah seorang yang pedo, suka kepada kanak-kanak, dan itu pun dakwaan yang sangat tidak berasas. Aisyah, kalau menurut riwayat 9, ketika usianya itu dikahwini oleh Nabi SAW, dan dengan usia itu ketika Nabi wafat, Khadijah berusia sekitar 18 tahun ataupun 19 tahun. Dan sama-sama kita ingat bahawa melalui Khadijah sebahagian besar daripada ilmu-ilmu yang diperturunkan oleh Nabi SAW itu ada pada Khadijah, ada pada Aisyah radhiyallahu anha. Itu Aisyah menjadi antara periwayat hadis dalam kalangan sahabat yang paling banyak selain daripada Abu Hurairah adalah Aisyah. Isteri-isteri lain itu adalah sikit-sikit, Ummu Salamahnya, Hafsahnya adalah sikit-sikit, tapi banyaknya melalui Aisyah. Dan Aisyah itu akhirnya diangkat menjadi seorang ulama dan seorang ilmuwan dalam kalangan masyarakat yang ada pada ketika itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita dalam surah At-Tahrim. Apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, kata Allah, peliharalah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka. Allah tak perintah suruh apa? Suruh jaga suruh jaga negara dulu kah, jaga sekolah dulu kah, jaga kedai kah, jaga kebun kah, jaga apa dak? Jaga dulu diri, jaga keluarga. Maksudnya apa? Antaranya Ibn Katsir menjelaskan bahawa maksud jaga ni mendidik mereka. Didik. Mengajar agama. Membiasakan dengan akhlak yang baik. Contoh paling jelas bila kita memandu, bila kita bawa kenderaan. Saya suka bawa naratif tentang bawa kenderaan ni, bawa kereta ni kan. Kadang-kadang kita pun, sebahagian kita suka langgar lampu merah. Anak-anak kita berada di belakang, dia tengok kita. Dia faham yang lampu merah tu kena berhenti, lampu hijau baru jalan. Tapi kadang-kadang kita sering mengambil kesempatan. Anak-anak kita perhati, nanti dia akan buat balik. Sebab kita beralasan. Bila dia salahkan kita, dia kata, "Baba, lampu merah lah tadi." Tak apa, tak ada kereta pun. Itu alasan kita untuk lepaskan diri kita pada ketika itu. Tapi kita lupa bahawa dia sebenarnya dah menjadi suatu teladan kepada dia. Dia dah biasa.
Buang sampah merata-rata, masih ada lagi. Masih ada. Ambil tisu dalam kereta, lap-lap mulut, lap tangan, buka tingkap, buang melalui tingkap. Tisu, bekas-bekas minuman, buang melalui tingkap. Kalau yang merokok di traffic light itu, di divider traffic light itu, kita akan nampak apa? Kotak-kotak rokok, puntung-puntung rokok. Saat si ayah itu sedang merokok, anaknya ada. Saat si ayah itu membuang sisa rokoknya itu, anaknya ada. Anaknya melihat. Saya pernah berhenti di satu traffic light ni. Dr. Fatih buka handset ni, ambil gambar, hantar kat ChatGPT. Katakan dia, hang tolong kira Ustaz, ada berapa puntung rokok dalam tu. Dia tolong kira kat saya. Dengan sekeping gambar yang kita ambil itu, dia kata dalam ni, dia kata anggaran dia antara 60 hingga 80 di traffic light. Dan itu semua akan menyumbang kepada kesan-kesan negatif yang lain. Dia akan dibawa oleh hujan, dia akan bawa masuk dalam parit, dalam longkang, dan akhirnya dibawa sampai ke sungai, akhirnya dibawa sampai ke laut, dan kesannya akan kembali semula kepada kita. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga diri, jaga keluarga ini ialah kerana rumah tangga ini adalah unit paling asas. Inilah batu bata yang akan membangunkan negara. Kalau batu batanya itu rapuh, batu bata yang diperbuat daripada pasir itu tidak diletakkan simennya yang cukup, kemudian kita gunakan batu bata itu untuk kita membina, membangunkan dinding-dinding rumah kita, kena sepak, kena terajang, dia akan terbalik. Dia tidak akan memberikan ruang untuk kita mendapatkan keamanan di dalam rumah tangga tersebut. Dia akan cepat rosak. Sebab itu sunnatullah dalam membina tamadun ini, dia ada secara bertahapnya. Apa? Bermula dengan individu. Bermula dengan individu. Dari individu sebagai seorang ayah, dia membina rumah. Bila kita nak bina rumah, ni adik-adik, anak-anak, bakat-bakat guru ni, kamu akan jadi suami satu hari nanti. Kalau kita nak pilih isteri, kita akan pilih isteri yang macam mana? Yang sedap mata memandang atau yang bagaimana? Baik. Dia punya calculation dia simple saja. Dia punya formula ni Allah dah bagi dah kat kita. Formulanya Allah dah cerita dah. Apa kata Allah? At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita yang baik gandingannya adalah dengan lelaki yang baik, dan lelaki yang baik gandingannya adalah dengan wanita yang baik. Ini formula yang Allah dah berikan kepada kita. So kalau kita nak memiliki pasangan kita yang baik, kita jadi baik. Itu dimaksudkan dengan bermula dengan individu. Kita usahakan supaya kita ini jadi orang yang baik. At-tayyibun, at-tayyibat. Akhirnya penggabungan antara at-tayyibun dengan at-tayyibat ini akan melahirkan zuriat-zuriat yang akan mendiami rumah tangga itu, dan rumah tangga itu akan bangkit sebagaimana yang disebut oleh Dr. Prasmi kita tadi, yang adanya elemen-elemen mawaddah, sakinah dan rahmah itu. Dia akan muncul di situ. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, rumah Nabi ini dia jadi apa? Pusat pendidikan, pusat dakwah, pusat ibadah, pusat penyelesaian masalah, pusat pembangunan insan. Itu rumah tangga Nabi SAW. Nabi tak pernah tutup pun rumah Nabi itu daripada dihadiri ataupun dikunjungi oleh siapa-siapa pun. Pernah ada cerita seorang lelaki belum Islam, adik dia ditahan dalam tawanan Nabi, kemudian Nabi lepaskan adiknya balik hanya kerana adik dia menceritakan kepada Nabi bahawa ayahanda mereka ini adalah seorang yang pemurah, suka memberi makan, suka memberi salam, suka membantu orang susah. Nabi kata itu akhlak Islam, kamu bebas. Nabi bebaskan dia walaupun dia belum Islam,
Tapi kerana dia cerita ayah dia ni seorang ketua kabilah yang mengamalkan nilai-nilai Islam, Nabi kata kamu baliklah, kamu balik. Abang dia bila tengok adik dia balik, abang dia tanya pasal apa hang dilepaskan, orang lain tak lepas. Adik dia cerita, kata yang kata namanya Muhammad ini demikian. Dia kata aku nak pergi tengok sendiri. Dia pergi tengok sendiri. Ditunggu Nabi di masjid Nabi. Dia berjumpa dengan Nabi. Nabi kata, okey, jom ikut saya balik rumah. Nabi tak sembang di situ. Nabi tak sembang depan-depan orang. Nabi kata, jom balik ke rumah. Ada strateginya. Ada benda yang kadang-kadang kita bukan boleh sembang depan-depan orang. Sambil-sambil lagi cekok pinggang orang. Tengok dia ni pasal apa ni, marah apa. Tak. Ada benda yang kadang-kadang kita kena berbicara secara lebih personal, secara lebih bersendirian. Nabi memilih pendekatan itu. Nabi kata jom kita balik rumah. Dalam perjalanan balik rumah, Nabi disapa oleh seorang perempuan tua. Perempuan tua ni nak mengadu macam-macam hal kepada Nabi. Nabi pun ajak wanita tua ini bergerak jauh sikit daripada orang lain. Perempuan ni cerita, mengadu hal. Selesai, barulah Nabi ajak pula Adi bin Hatim ni untuk balik ke rumah Nabi. Sampai di rumah Nabi, di dalam ruang tamu Nabi itu ada apa? Di dalam ruang tamu kecil rumah Nabi itu ada satu wisadah, ada satu bantai tempat duduk. Dan bantai itu Nabi serahkan kepada tetamu Nabi SAW, iaitu Adi bin Hatim. Walaupun dia pada ketika itu belum Islam, untuk dijadikan tempat sebagai alas duduk kepada tetamu ini. Tetamu. Nabi menunjukkan kepada dia, walaupun tetamu itu bukan Islam, tapi penghormatannya tidak boleh kita kurangkan. Walaupun tetamu itu mungkin lawan kita. Salahuddin Al-Ayyubi pernah membawa 2 orang pakar perubatan yang ada dalam tentera Islam pada ketika itu dalam peperangan salib. Dalam peperangan salib, kamu baca, cari. Kamu beli buku-buku seperti Al-Fusanatain. Dah ada 3 siri, beli dan baca. Jangan sekadar membaca benda-benda yang ada dalam media-media sosial kita semata-mata. Cari buku-buku yang boleh menjana pemikiran kita. Salahuddin Al-Ayyubi ketika sedang bertempur, sedang berperang dengan Richard the Lionheart, Richard the Qalbul Asad, general perang ataupun raja daripada Inglaterra. Apa Inglaterra? Daripada United Kingdom. Datang bertempur. Cerita ini berlaku di satu bumi bersempadan dengan Jordan. Bila berlaku pertempuran, selepas 2-3 hari berlakunya pertempuran itu, Salahuddin tidak melihat adanya Richard the Lionheart ini. Dia tak nampak orang tua ni ada di medan perang. Tak nampak. Akhirnya hasil risikan dia, ternyata Richard the Lionheart ni sedang sakit dan berada di dalam kemah. Dia tak dapat nak memimpin pasukan tentera dia. Angkat sat bendera, berhenti sat perang. Salahuddin bawa 2 orang pakar perubatan dia, hantar pergi ke kemah Richard the Lionheart itu. Dan pada ketika itu, pasukan perubatan ini membawa alat-alat pembedahan. Dan alat-alat pembedahan itu dibekukan di dalam ais yang sedang beku. Dia menggunakan proses steril, iaitu menggunakan jenis sejuk. Dan mereka membuka alat-alat itu, melakukan sedikit pembedahan kepada Richard the Lionheart ini, dan akhirnya dia sihat. Lepas dia sihat, balik rumah. Nak perang lagi? Nak, jom perang balik. Nak perang tak apa, jom. Tapi dalam memenuhi keperluan, walaupun keperluan itu datangnya, yang memerlukan itu adalah musuh kita, Islam mengajar kita sampai ke tahap itu. Jadi kalau jiran kita, rakan kita, ataupun orang-orang yang mungkin berbeza dengan pandangan dengan kita, mereka ini mungkin bukan Islam dan sebagainya, itu sebenarnya itu bukan menjadi suatu sebab atau yang menjadi penghalang kepada kita untuk kita terus melakukan kebaikan.
Ini telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan Adi bin Hatim itu bila dia balik, bukan setakat dia seorang, satu kampung dia akhirnya memeluk Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Hasil pendekatan itu, pendekatan yang rahmah itu. Dan bermula daripada mana? Daripada ruang tamu kecil Nabi. Di situ tempat bermulanya tamadun yang hari ini kita mungkin merasai kesannya sebahagiannya, walaupun kita dilihat sebagai umat yang agak ketinggalan berbanding dengan dunia yang sedang dikuasai oleh pihak barat dan juga pihak di timur sana. Rumah yang disirami cahaya wahyu, ini rumah Nabi. Ini rumah Nabi. Yang pertama, rumah Nabi ini adalah rumah yang disirami oleh cahaya wahyu. Setiap kali turun wahyu, rumah Nabi jadi tempat pertama. Nabi dulu yang terima. Dan Allah pesan kepada isteri-isteri Nabi ini dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-34. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Ini Allah pesan langsung kepada para wanita. Ini Allah pesan langsung kepada Salwa ni. Ini ayat untuk Salwa. Ini ayat untuk Helwa. Ini ayat untuk siswi. Ini ayat untuk ibu-ibu. Apa pesan Allah? Allah kata apa? "Wadhkurna fi buyutikunna wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Dan ingatlah serta amalkanlah apa yang dibaca di rumah kamu dari ayat-ayat Allah. Jangan biarkan rumah tangga kita itu kosong. Bilik-bilik kita di kediaman kita itu kosong daripada bacaan-bacaan ayat-ayat Allah. Ada tak sehari semalam kita usahakan untuk kita khatam ataupun untuk kita baca walaupun satu muka surat? Ada tak usaha itu? Kena usahakan. Kena usahakan. Dulu ketika saya berada di Syria, ada seorang guru, almarhum dah dia, dibunuh di zaman kekejaman Bashar al-Assad itu. Syekh Adnan Afyuni. Dia dibunuh. Ketika tahun 99 saya berguru dengan dia, dengan kawan-kawan Arab dari Turki, daripada Burkina Faso, daripada benua-benua Afrika ini ramai. Antara persoalan yang dibangkitkan kepada kami, dia kata talibul ilm la yaqumul lail, talibul ilm lam yusalli lail. Dia kata penuntut ilmu ini tak bangun malam ke? Penuntut ilmu ini tidak solat malam ke? Kepentingan untuk menghidupkan bilik-bilik kita itu, rumah-rumah kita itu dengan amal-amal seperti itu. Ambil apa yang Allah turunkan kepada kita dan kita bacakan balik kepada anak-anak kita. Kongsikan dengan anak-anak kita. Yang kedua, rumah Nabi adalah rumah yang dipenuhi dengan kasih sayang. Apa kata Nabi SAW? Khairukum li ahlikum wa ana khiyarukum. Nabi kata sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Paling baik. Tuan-tuan, tengok ada satu kisah. Nabi satu hari, Nabi bermalam di rumah isteri Nabi yang namanya Ummu Salamah. Namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ni keesokan harinya dia masak satu masakan kegemaran Nabi. Tapi dia mula masak lewat sikit. Makanan tu tak sempat siap. Giliran Nabi untuk pi ke rumah lain tu dah sampai masa. Jadi Nabi kena keluar awal sikit. Maksudnya Nabi kena tinggalkan rumah sedangkan hidangan itu, juadah itu belum siap. Nabi balik berpindah rumah daripada rumah Ummu Salamah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang berlaku? Ummu Salamah sebagai isteri ni, dia terfikir, dia kata Nabi tadi dia dah bau dah ni masakan aku ni, dan masakan ni pula masakan kesukaan Nabi. Jadi dia buat keputusan, dia bawa periuk tu
Dia pergi ke rumah Aisyah untuk dia serahkan kepada Nabi SAW. Ketika itu Nabi sedang berbual dengan beberapa orang sahabat di depan rumah Nabi. Apa yang berlaku? Berlakulah sesuatu yang menjadi suatu fitrah kepada mana-mana wanita. Kalau dia bermadu, itu tahap kecemburuannya itu adalah sangat tinggi. Jadi Aisyah, seorang isteri yang masih muda, cemburunya juga kuat. Jadi bila dia sambut periuk itu daripada Ummu Salamah, tak pasti kerana apa, periuk itu jatuh, kuahnya tertumpah dan periuknya itu pecah. Dalam periuk tu mungkin dibuat daripada tembikar macam tu kan, dibuat daripada tanah. Jadi jatuh dan pecah. Apa respon Nabi dalam menghadapi situasi yang sedang berlaku antara isteri yang lebih berusia dengan isteri yang masih muda? Respon Nabi kata apa? Lauk yang ada dalam periuk itu hak aku maafkan. Adapun periuk itu hak dia, yang tu hang kena ganti sebab periuk tu hak Ummu Salamah, tapi lauk hak dalam tu hak aku, tak apa, aku maafkan. Demikian watak yang dimainkan oleh Nabi SAW dalam menangani perbezaan-perbezaan yang ada, yang bermula dari rumah Nabi. Dan dengan permulaan itu Nabi bergerak keluar untuk Nabi menerima segala kepelbagaian yang ada dalam masyarakat pada ketika itu dengan lebih tenang. Saya bacakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Rasulullah SAW. Dalam banyak-banyak kuliah saya sekarang, saya banyak pegang kepada kitab Syama'il Rasulullah yang diterbitkan semula oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, versi periwayatan Imam Al-Ghazali. Tajuk minggu lepas ni tajuk tentang tempat tidur Nabi. Tempat tidur Nabi SAW. Diriwayatkan Nabi ni tilam Nabi ni ada 2 hasta saja panjangnya, 2 hasta panjang. Lebar dia 1 hasta dan juga sejengkal. Kulit dia warna merah, dalam tu ada sabut. Itu tilam Nabi. Ataupun mungkin itu dimaksudkan dengan bantai Nabi SAW. Mungkin sebab dia kecil saja, tak mungkinlah dia tilam, tapi disebut dalam terjemahannya itu tilam. Tapi pada perkiraan saya dia adalah bantal. Dan Nabi biasanya tidur atas tikar. Yang tikar itu bawahnya itu hanyalah lantai tanah dalam rumah Nabi SAW. Ada riwayat yang lain juga menyebut Nabi pernah tidur di atas pelepah-pelepah tamar yang bila Nabi bangun berbirak di belakang-belakang Nabi, kesan daripada pelepah itu. Baik, adakah sekadar itu saja penceritaan kita dalam sirah untuk kita ambil tahu, oh Nabi dulu tidur atas tikar, Nabi dulu tidur atas pelepah tamar. Kita lah ni tidur atas apa? Kita tidur atas tilam kowe, 2-3 bulan sekali dia main servis, bayar bulan. Adakah itu saja yang membezakan antara penceritaan kita daripada sirah Nabi itu dengan kehidupan kita semasa? Tidak ada bentuk penghayatan ke? Ada. Apa yang membezakan kita tidur atas tilam kowe, tilam Dunlop, tilam King Coil, tilam apa yang ada, yang elok-elok ini berbanding dengan tempat tidur Nabi, ialah ketika kita bangun. Apa yang membezakan kita bangun kita dengan bangunnya Nabi? Bukan soal tidur semata-mata, bukan soal alat ataupun keperluan untuk tidur semata-mata, tapi apa yang diperlukan setelah bangun. Bangunnya Nabi dari tidur itu bangun dengan kekuatan, bangun dengan ketenangan, bangun dengan kejelasan minda, tahu apa benda yang perlu dilakukan. Tapi bangun kita hari-hari, subuh kita lambat, mengeliat, teruk untuk kita bangun, nak pergi ke kelas pun malas, nak pergi bekerja pun menguap. Itu bezanya. Karena tidur itu, alat itu hanya sekadar wasilah untuk membolehkan kita lelap mata. Tetapi kesan di sebalik tidurnya kita itu ialah terbangkitnya ketenangan kepada kita. Mana tenangnya kita hari ini? Kerja kita pun terkejar-kejar ke sana ke sini, nak memenuhi keperluan untuk sampai tempat kerja. Baik, itu yang kedua.
Yang ketiga, rumah yang dipenuhi dengan akhlak. Aisyah pernah jawab soalan bahawa akhlak baginda ialah Al-Quran. Akhlak baginda ialah Al-Quran. Di dalam kitab yang sama tuan-tuan, saya sendiri pun baru boleh faham. Apa yang dimaksudkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh yang disebut oleh Aisyah ini. Ini ayat Aisyah. Akhlak itu kana khuluquhul Quran, itu adalah ayat Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Aisyah kata akhlak Nabi ni akhlak Al-Quran? Saya pun baru boleh mula faham. Bila Al-Quran kata kena sabar, Nabi sabar. Al-Quran kata jangan marah, Nabi tidak marah. Bila Al-Quran kata bahawa kita pimpinlah dengan penuh amanah, Nabi pimpin dengan penuh amanah. Bila Al-Quran minta untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, Nabi berakhlak dengan akhlak yang baik. Bila Al-Quran meminta untuk kita bersangka baik, Nabi bersangka baik. Bila Al-Quran minta untuk kita berbuat baik kepada semua orang, tak kira siapa, Nabi juga melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu maksudnya akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Kadang-kadang kita baca Quran ni, Masya Allah, tabarakallah, dengan taranumnya, bahkan kita angkat pula Al-Quran itu sebagai simbol kepada perjuangan kita. Tetapi hakikatnya dari segi tindakan sehari-harian kita, tidak pun kita nampak macam seolah-olah kita ada kesan daripada Al-Quran yang kita julang sebagai simbol kepada perjuangan kita. Tak nampak. Akhlak kita ke laut, sangkaan-sangkaan kita itu terus dengan sangkaan-sangkaan yang buruk, sedangkan itu hukumnya haram, hukumnya dilarang oleh agama. Tapi oleh kerana kita nak memperjuangkan sesuatu, angkat Al-Quran itu letak di depan, dan kita bercakap dengan sembrononya. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mengapa Allah pilih rumah sebagai asas? Kenapa Allah pilih rumah sebagai asas? Lagi 8 minit. Yang pertama, di rumah ini kita akan terbangun akidah kita. Di rumah ini kita bangunkan akidah. Bila anak-anak akan mula mengenal Tuhan, saat pertama bila anak kita itu dilahirkan, tugas dan peranan ayah ialah untuk mengazan dan mengiqamahkan anak kita itu di telinga kanan dan juga di telinga kiri. Azan lah. Suruh siapa azan? Ayah lah kena azan sendiri. Tak reti tak reti, hang kena bagi azan. Biar anak itu dengar suara pertama kita, suara pertama daripada kita. Saya dalam banyak anak saya 6 tu banyak kan ramai. Dalam ramai anak saya ni, anak saya yang nombor 5 itu saya lambat sikit mengazankan dia, sebab kelahiran dia berlaku saya berada jauh daripada rumah. Saya ada di Sarawak pada masa tu. Isteri saya terpaksa bersalin secara emergency kerana berlakunya pendarahan. Saya terpaksa tinggalkan kerja saya yang masih berbaki di Sarawak, terus cari flight dan balik. Selesai Caesar pukul 10.30, pukul 11 pagi, pukul 7 malam saya sempat sampai di Hospital Sungai Petani. Masa itulah baru saya azankan dia, dan juga saya iqamahkan dia. Berat dia 1.4 kg saja, sebab tak cukup umur, duduk dalam incubator di NICU. Tapi hari-hari saya bawa buku hizib, saya bacakan hizib Imam An-Nawawi. Saya buka dia punya tingkap inkubator tu, hari-hari baca bagi anak ni dengar. Selepas 2-3 hari, bila saya suar jari saya ni, letakkan di tangan dia tu, dia mula grip budak ni. Maknanya dia dah boleh respon. Walhal tengok dia itu, doktor pun sendiri cakap, dia kata anak encik ni memang tak ada masa depan. Sebab apa? Bila dia keluar tadi 20 minit dia tak ada nafas. Kami terpaksa CPR dia 20 minit. Lepas tu baru dia menangis. Dalam tempoh itu dah berlaku damage dekat urat saraf besar di belakang ni, dah pecah. Anak tuan ni kalau hidup pun dia kata cerebral palsy, akan jadi lumpuh. Tapi itu hasil daripada pengalaman dalam
dalam perubatan. Tetapi kuasa Allah, Masya Allah, Tabarakallah, anak tu darjah 1 sekarang. Darjah 1. Alhamdulillah, Allah berikan kesihatan kepada dia. Penting menanamkan akidah, kenalkan anak kita kepada Tuhan, kenalkan anak kita kepada siapa Allah, siapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi mengajar adab dan akhlak. Nabi ajar adab makan. Adab makan, jangan ingat adab makan ni adalah benda yang remeh tau. Adab makan ini, bila Nabi pesan kepada sepupu Nabi Abdullah ibn Abbas, apa kata Nabi? Ya gulam, sammillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. 3 benda Nabi pesan kepada Abdullah ibn Abbas. Wahai budak, mulakan makan dengan bismillah. Ramai pun orang makan tak baca bismillah. Ramai. Bismillah. Kemudian makan dengan kanan. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan apa yang ada di depan kamu saja. Itu belum kita kira lagi soal pemakanan, halalan tayyibah ke atau apa dan sebagainya. Muslim friendly, apa ayat dia? Semua kita balun. Bantai. Sampai kita tak fikirkan kesan dia kepada pertumbuhan daging, tulang dan juga pertambahan darah dalam badan kita itu yang mungkin terhasil daripada hidangan-hidangan yang halalnya itu boleh dipertikaikan. Adab bersahabat, adab berkomunikasi dalam rumah tangga, itu semua diajar oleh Nabi SAW. Lagi, dalam rumah itu ada emosi. Dalam rumah ini anak-anak kita akan belajar tentang kasih sayang. Kalau mak bapak dia hari-hari dia bertengkar, mak bapak dia, dan ini yang sedang berlaku. Nanti kamu masuk sekolah, kamu akan jumpa anak-anak kita yang tercicir daripada pendidikan. Mereka ni tercicir apa? Kerja rumah tak siap, kadang-kadang kelas sekolah penting. Kamu cuba semak latar belakang mereka, akan ada masalah dari segi family mereka. Kamu akan jumpa. Dan jangan abaikan anak-anak ini. Pesan saya, jadilah ibu, jadilah ayah kepada anak-anak seperti itu ketika mereka berada di sekolah. Yang kerana apa? Mereka itu, bagi mereka berada di sekolah itu adalah tempat yang paling selamat bagi mereka berbanding dengan ada di rumah. Kita ada masalah-masalah macam itu. Jangan abaikan. Di rumah kita belajar apa? Belajar kasih sayang, belajar tentang empati. Sebab tu dulu kalau makan dalam talam ini, ruang empati itu lebih tinggi, kan? Makan sampai tak teringat kat kawan. Makan dalam talam ini, makan satu talam 4 orang. Jadi kita akan makan dengan kadar kita saja. Sabar, memaafkan, itu semua dapat kita belajar melalui rumah. Kemudian dari segi kepimpinan, ibu bapa itu adalah pemimpin. Kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kita itu adalah orang yang dipertanggungjawabkan terhadap apa yang ada di bawah kita. Baik. Kenapa rumah Nabi berjaya? Kita tengok dari bumbung yang paling tinggi itu. Pertama sekali tauhid. Segala keputusan dalam rumah tangga kita itu mesti berpaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat istikharah, minta doa kepada Allah untuk Allah tentukan. Yang kedua, rumah tangga Nabi berjaya kerana wahyu itu telah menjadi suatu budaya. Al-Quran jadi budaya kepada keluarga, bukan sekadar untuk ditilawahkan ataupun untuk ditadaruskan pada bulan-bulan Ramadan sahaja. Yang ketiga, solat berjamaah. Rumah yang hidup dengan ibadah. Ambil satu masa solat kita dengan isteri dan anak-anak. Walaupun keperluan lelaki ini untuk banyakkan solat di masjid dan di surau secara berjamaah, tapi cari satu waktu ataupun seminggu sekali tunaikan solat berjamaah dengan isteri dan anak-anak. Dulu ketika dalam Covid itu, pakat jadi imam tarawih habis. Dah tarawih tak boleh pergi masjid. Boleh. Kita kena buat. Kita kena tunjukkan kemampuan itu kepada anak-anak kita. Biar kita jadi bapa yang reti baca Quran. Ni jadi bapa saja Quran pun harap tak reti baca. Itu mula nak terbitlah seorang lain. Kena boleh. Kena buktikan. Muslim yang gagal untuk memahirkan diri dengan Al-Quran ini memalukan.
musyawarah. Rumah Nabi bukan rumah yang bersifat kuku besi. Tak. Bukan bersifat Nabi orang yang satu-satunya yang akan memberi arahan, tidak. Tapi rumah Nabi itu adalah rumah dialog. Sebab tu kita banyak jumpa hadis-hadis dialog antara Aisyah dengan Nabi dengan isteri yang lain. Dialog, minta pandangan. Diberlaku macam itu. Dan yang kelima ialah rumah itu dibangunkan dengan kasih sayang. Kasih sayang bukan emosi, bukan air mata semata-mata. Dia adalah budaya dalam keluarga. Menyantuni, menyebut, memanggil dengan panggilan yang baik, memuji, mengucapkan terima kasih. Itu semua ada kesan-kesannya. Baik. Apa dia punya relevansi dia dengan keluarga madani kita pada hari ini? Baik, Malaysia kita pada hari ini sedang membina negara berasaskan kepada rukun madani yang 6 itu. Mampan, kesejahteraan, daya cipta, apalagi ihsan. Ada 6 itu madani rukunnya. Baik. Tapi kita harus ingat bahawa madani itu sebenarnya bukan dibangunkan bermula dari parlimen semata-mata. Kalau kita sekadar nak memastikan 112 seat itu kekal untuk membolehkan konsep madani ini terus kekal, itu rasanya tidak akan mampu untuk bertahan. Maksudnya dia tidak semata-mata berada di posisi itu, tetapi dia harus bermula di mana? Harus bermula daripada rumah. Setiap daripada kita ini adalah pemain sebenar kepada agenda madani itu. Kitalah orang-orang yang akan membangkitkan budaya-budaya yang disuburkan melalui kerangka madani ini. Kadang-kadang kita dengar macam apa dia madani ini? Ya, sebab kita tak mendalami dia, kita tak baca dia, kita tak cuba faham. Kita tak jumpa dalam mana-mana negara yang sebenarnya negara itu ada satu blueprint. Yang blueprint ini ditulis sejak sekian lama dan hari ini cuba direalisasikan oleh orang yang menulisnya itu melalui kedudukannya sebagai seorang Perdana Menteri, iaitu konsep kenegaraan madani. Baca buku dia, tengok apa yang dihasratkan. Walaupun dia mungkin bersifat sedikit ilmiah, tapi tak apalah, yang ada di depan saya juga adalah orang-orang yang mampu untuk membaca dan juga untuk menakul benda-benda itu supaya akhirnya kita faham. Baik, apa cabaran kita? Saya minta izin lagi 3 minit. Yang pertama, teknologi. Kita perlukan teknologi, tapi kita bukan bergantung kepada teknologi. Teknologi tidak ada emosi, sebab itu teknologi boleh menjauhkan kita daripada hati-hati kita. So kena berhati-hati dengan penggunaan teknologi yang keterlaluan. Yang kedua, kesibukan. Ibu bapa hari ini tak sempat lagi lah nak mendodoi anak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada lagi lah. Itu pun dah nak lena lah. Itu mungkin pengalaman dia dah lah. Itu pun lentok lah. Cuma ayat nak bagi anak tidur pun. Tapi hari ni anak-anak kita, yang pertama kita sak dia, letak dia di nursery, letak dia di taska. Satu. Yang kedua, bila anak tu balik pula, kita dah ada makhluk yang namanya robot itu. Kita beli 70-80 ringgit, kita gantung di atas buaian anak itu. Kita pasang ikut kelajuan dia. Buh anak di bawah, pasang benda tu. Kita pergi mana? Kita duduk dalam bilik ayam, kita duduk di dapur, kita duduk buat apa? Anak itu terhangguk-hangguk betul lah seorang-seorang. Ada sentuhan kita? Tidak ada. Anak kita membesar dengan cara itu. Kena bagi ruang. Kemudian krisis komunikasi. Rumah tidak lagi jadi tempat untuk berkongsi. Rumah jadi tempat untuk menerima arahan saja. Kamu buat itu, kamu buat ini. Kenapa kamu tak siapkan itu? Kenapa kamu tak siapkan ini? Bukankah dah cakapkan tadi? Bukankah dah habaq dah tadi? Bukankah dah senaraikan tadi? Kita terlalu banyak memberikan arahan. Kita bukan mengajak.
Kita tidak menjemput. Dan bahkan kita tak turut serta. Bila dah beri arahan, suruh dia buat. Pandai-pandai lah, besar lah pun. Akhirnya anak itu dia buat, tapi tidak dengan kehendak dia. Nabi dengar dengan baik, Nabi menyantuni dengan baik anak-anak Nabi ketika di Makkah. Nabi pernah ditimpa, maksudnya orang lempar pasir atas kepala Nabi. Bila Nabi balik, anak-anak ni yang tolong bersihkan kepala Nabi. Siapa? Zainab, siapa? Ummu Kulsum, siapa? Ruqayyah. Menangis anak-anak Nabi ni, menangis melihat ayahanda mereka diperlakukan dengan macam demikian. Tapi itu memberi satu ruang bonding yang cukup antara mereka dengan ayahanda mereka. Bahkan di saat Nabi sedang berhadapan dengan sakarat, satu-satunya anak yang masih hidup pada ketika itu adalah Fatimah. Dan apa bicara Nabi dengan Fatimah adalah suatu perkara yang cukup besar maknanya. Bila Fatimah mendekatkan diri dengan Nabi, dan apa bisikan Nabi kepada Fatimah, Nabi kata, aku akan tamat riwayat hidup aku dalam masa yang terdekat. Menangis Fatimah. Kemudian Nabi kata, dan kamu adalah ahli keluargaku yang paling cepat akan mengiringi aku. Fatimah pun tersenyum. Itu satu bentuk komunikasi Nabi SAW. Kemudian individualism. Kita pun terlalu bersifat individu. Duit kita, ini duit saya. Saya suami, saya kerja, ni duit saya. Saya isteri, saya kerja, ni duit saya. Awak nak beli, awak beli pakai duit awak. Macam tu. Kita terlalu kekitaan, kita terlalu keakuan. Sedangkan Islam itu membina budaya kita. Rumah ini rumah kita. Barang ini barang kita. Keperluan ini keperluan kita. Apatah lagi kalau kita ada suatu sebab yang membezakan pula dari segi pendapatan. Isteri itu pendapatannya mungkin lebih besar berbanding dengan pendapatan suami. Ini lagi kena jaga. Jangan sampai keakuan itu terlalu menebal, akhirnya boleh menjejaskan keharmonian rumah tangga. Ini cabaran kita. Dan yang kelima adalah krisis teladan. Anak-anak sebenarnya belajar melalui observation. Anak-anak ni belajar melalui observation. Berbanding dengan nasihat, duk cakap itu tidak memberi kesan yang banyak. Tetapi observation itu macam yang saya sebut di awal tadi, cerita lampu merah dan sebagainya, itu adalah melalui observation. Sambil-sambil duk bawa, ada orang lintas, mulut kita tu keluar macam-macam ayat. Ayat yang baik tak apa, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Tapi kalau ayat yang lain, makiannya, caciannya kepada pemandu-pemandu yang mungkin melakukan suatu kesalahan di atas jalan raya, anak-anak kita mendengar, pemerhatian mereka. Jadi kita kena tahu bahawa lisanul hal itu afsah min lisanil maqal. Lisan perbuatan itu lebih fasih untuk sampai kepada anak-anak kita berbanding dengan lisan lidah kita ini. Baik. Budaya kita, budaya keluarga Madani, suburkan dengan Al-Quran. Atom. Sehari kita kena habiskan berapa muka surat. Kalau tak nak banyak-banyak, kita cuba atom. Macam yang saya cuba buat. Sehari sekurang-kurangnya 5 muka surat. Sehari. Kalaupun tak selaju kita baca dalam ketika bulan Ramadan. Ramadan ni sehari kita usahakan baca 20 muka surat. Tak apalah. Bulan lain ni mungkin kurang sikit semangat kita. Sehari 5 muka surat. Lepas subuh 1 muka surat, lepas zuhur 1 muka surat, asar 1, maghrib 1, isyak 1. 5 muka surat. Kemudian 1 juzuk ada berapa muka surat? 20. 4 hari kita khatam. 4 hari khatam pula. 4 hari habis 1 juzuk. 4 hari habis 1 juzuk. 120 hari, 3 bulan kita khatam. 3 bulan kita khatam. Okey kan macam tu kan? Bolehlah. Sekurang-kurangnya Imam An-Nawawi menyebut dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dia kata Muslim yang punya kesedaran tak kurang dari 50 ayat dia kena baca satu hari satu malam. Muslim al-muslimul wa'yu disebut. Muslim yang ada kesedaran tentang agama tak kurang 50 ayat dia kena baca. Yang kedua, solat jemaah tadi kita dah sebut. Yang ketiga, wujudkan ruang membaca bersama dengan anak-anak. Beli buku
Saya ingat dulu zaman kita budak-budak tahun 83, 84, bila ayah kita pergi ke muktamar APIM pada masa tu lah, selalunya di Kuala Lumpur lah kan. Bila dia balik tu dia bawa buku. Kita duk tunggu pula bila pula abah nak pergi muktamar. Dia beli buku-buku cerita Abu Nawas dan sebagainya. Dulu banyak benda itu meriah. Kemudian rumah akhlak, tadi kita sudah cerita, memimpin dengan amanah, memimpin dengan penyayang, dan yang terakhir adalah dengan memperbanyakkan doa. Ibu ayah, sambil-sambil kita doa. Doakan untuk pasangan, suami doakan untuk isteri, isteri doakan untuk suami, ibu dan ayah juga doakan untuk anak-anak. Jadi ini adalah budaya yang perlu kita suburkan supaya hati kita boleh lembut, kita bersedia untuk menerima kepelbagaian, tidak terlalu keras dalam menguruskan kekhilafan, menguruskan benda-benda yang membezakan kita ini harus diuruskan dengan penuh kelembutan, bukan diuruskan dengan kekerasan. Jadi moga-moga kita mampu mewujudkan satu budaya, melahirkan keluarga yang benar-benar mengambil inspirasi hidup kita itu daripada apa yang telah ditunjulkan oleh Nabi kita SAW sebagai seorang ketua keluarga kepada 9 buah rumah, dan berjaya dibawa keluar sampai kepada kita hari ini. Dan demikianlah juga kita harus mengambil itu sebagai suatu pedoman dalam kita memimpin rumah tangga kita, insya-Allah. Jadi sebagai kesimpulan, jadikan rumah kita tempat paling selamat untuk iman kita bertumbuh. Ada apa-apa gangguan, ada apa-apa yang boleh menyusup masuk dalam rumah tangga kita, harus kita jauhkan. Walaupun payahlah, internet, kita ada Netflix dan sebagainya, itu sukar untuk kita bentuk sepenuhnya, tapi kena cuba. Tempat paling subur untuk ilmu berkembang, tempat paling indah untuk akhlak itu disemai, itu rumah tangga kita. Tempat yang paling damai untuk dirasai kasih sayangnya. Kalau dalam rumah pun sudah hilang kasih sayang, di mana lagi tempat untuk anak-anak itu boleh mendapatkan kasih sayang? Tak ada. Karena dari rumah-rumah seperti inilah lahirlah keluarga madani, dan daripada keluarga-keluarga itulah lahir masyarakat yang berintegriti, insya-Allah. Dan daripada masyarakat yang berintegriti akan terbinalah sebuah negara yang diridai, yaitu sebuah negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, insya-Allah. Jadi sekarang itu saja perkongsian saya pada hari ini. Minta maaf banyak mengambil sedikit masa. Moga-moga ada manfaatnya untuk diri saya dan juga untuk kita semua. Dan selamat meneruskan seminar. Ada kesempatan kita jumpa lagi pada lain masa dan lain waktu, insya-Allah. Orang Melayu, orang putih, thank you, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Dr. Amir bin Muhammad Nassan atas penyampaian yang begitu padat dengan ilmu, inspirasi dan penghayatan. Kita dapat fahami bahawa perkongsian beliau